Boleh nampak. Ya. Ini dia ada bagi sekali dengan ni. Ini kita pakai balik lah. Boleh macam ni. Kita tekan. Yang ni kita naikkan dia. Kita pakai balik lah. Gasket besi yang nama ni. Dia ada nama ni dekat luar lah. Tekan lagi. Jadi skru ni dia lagi longgar. Tunggu sekejap. Ketat pakai jari. Dah ketat pakai jari, cukup yang boleh skru tu pakai jari je. Sebab yang ni ruang sempit tau. Bila dah ketat pakai jari maksimum, so kalau kita boleh masuk kat dalam skru kat tadi yang kepala lengki, kita ketat macam ni dah cukup. Lepas tu kita ikat nut ni, so kita ketat lain lah. Rasa 12 tak boleh masuk, 13 longgar sikit, 14 longgar sikit, rasa 13 ni. So dah settle lah ni. Yang ni pun dah ketat. Tadi kita ada masuk gasket, nampak gasket besi tadi lah. Ada asal tu skru ni 8, 13 tu je. Okay, cuba start betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tak ada bunyi dah.